ada bunyi SMS macam tu. Ada? Ni? Totot, totot. Bang, berapa kemerdekaan? Hah? Siapa? Hah? Tunku siapa? Tunku apa? Abraham Lincoln. They want me to fight the chicken? Chicken jockey! Who said babi just now? Siapa yang cakap babi tadi? Sila berdiri. Ali, I'm gonna save you. I'm a Chinese, so I think it's not haram for me to say. You owe me this one, Ali. It's me. Saya yang cakap. Saya Cina, saya cakap babi. Babi. This Ali better buy me bak kut teh later. Botak licin sini tepi. And atas abang kasih style lah. Buat style, okay? Got a Asian style kan? Yeah. So cool, man. Oh my god. Kau pergi balik kedai gunting rambut tu. Hah? Pergi sekarang juga. Okay. Rambut macam apa lah tu? Macam ni baru handsome anak bapa. Sini bapa nak ambil gambar. Yeah, handsome. Bapa suka? Hai semua, hari ini saya nak kenal kepada anda semua tentang jenis-jenis api. Api pertama ni adalah api kecil. Api kecil ni dihasilkan daripada kertas ataupun daun kering ataupun kain-kain macam tu. Api kedua adalah api neraka. Di mana api neraka ni disediakan khas untuk mereka yang tak bayar hutang ataupun yang tak semayang ataupun yang tak bayar hutang ataupun yang suka mengumpat ataupun yang tak bayar hutang ataupun suka berjudi ke ataupun tak bayar hutang. I'm free. I'm home. Ayah. Allahu Akbar. Ya, terbalik ya. Okay. Sorry. Allahu Akbar. Ya, ayah nak tahu tak tadi? Nuk belajar kat sekolah belajar apa? Belajar jawi. Oh ya ke? Oh tak tanya pun. Dengarlah dulu ayah. Okay. Tadi ayah, Ustaz Nuk ajar macam ni tau. Bar di atas bar, bar di bawah B, bar di depan bu, bar di atas ta. Jadi bar buta. Dilarang merokok. That means we cannot smoke here, Mami. Good thing we don't smoke, kan? Pandai anak you boleh baca. Normal lah tu, anak you pun boleh baca. Boleh. Dilarang merokok. Tak boleh.